Hari ni kami nak buat resepi bukan sukiya tapi kita nak buat sup yong tau fu. Simple tapi memang sedap. Hampa kena try sup ni. Okey, mula-mula bawang merah tak ada, bawang putih, cili padi, lepas tu serai. Okey, masuk carrot, masuk ayak. And then kita tambah serbuk perasa. Kami guna serbuk sedap Lestari ni. Okey, okey, ni bukan review tau. Okey, masuk garam, masuk gula sikit. Okey, lepas tu masuk ni garam gula, lepas tu masuk fish cake ni. Ni fish cake kering. Tapi dia sebenarnya fish ball macam tu, tapi depa buat macam keping-keping kan. So rasa dia sedap. Hampa try weh, cari. Okey, lepas tu last kali tambah dengan perahan limau ni, memang sedap. Okey, masuklah crab stick sikit. Dan kami tambah dengan salmon. Kalau tak ada, hampa nak masuk fish ball pun boleh, brokoli pun boleh, ikut suka. Sedap weh. Hampa kena try resipi ni, simple weh. Je, rasalah yang ni yong tau fu pula. Okey, apa lagi? Jom kita makan.